Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Pengurus Staf, Timbalan Pengurus Staf yang berbahagia, Datuk Ketua Bahagian, Datuk Timbalan Ketua Bahagian, Naib Ketua Bahagian, Ketua Wanita, Ketua Puteri, barisan Ketua Kuasa UMNO Bahagian Permatang Pauh yang masih setia menunggu di bawah, Ketua Cawangan, Ketua Wanita, Ketua Pemuda, para perwakilan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali saya bagi pihak pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Permatang Pauh merakamkan jutaan terima kasih, penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama, sokongan kepada program-program yang dibuat oleh Pemuda Bahagian sepanjang tahun lepas. Sesungguhnya saya sebagai Ketua Pergerakan Pemuda Bahagian merasakan bahawa kehadiran tuan-tuan dan perempuan dalam majlis-majlis pemuda menunjukkan satu sokongan yang cukup membuat kami rasa amat terharu sekali. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya saya mempunyai banyak perkara yang ingin disampaikan, tetapi melihat kepada suasana dalam Dewan pada petang ini dan juga melihat daripada ucapan-ucapan yang telah kita dengari tadi oleh pembahas-pembahas dalam ucapan tangguhan, nampaknya suasana itu sudah cukup untuk menceritakan kepada kita keadaan yang berlaku dalam Permatang Pauh ini. Yang mungkin yang berbahagia Datuk Ketua Bahagian mempunyai jawapannya sendiri di atas semua perkara yang telah dibangkitkan sebentar tadi. Cuma saya ingin menarik perhatian pada beberapa perkara. Yang pertama sekali, tuan-tuan, saya ingin menyentuh tentang ucapan Saudara Azlan tadi, bahawa pemimpin yang berada di atas pentas ini daripada Ketua Bahagian, Timbalan Ketua Bahagian, Naib Ketua Bahagian, saya, YB Arif Shah, semuanya menjurus kepada lakonan semata-mata. Jadi sebenarnya, tuan-tuan, sama ada tafsiran kita itu kami ini berlakon ke ataupun apa, itu tidak penting sebenarnya. Adakah tuan-tuan nak tengok kami ini tak berlakon? Tak berlakon. Kalau meluat, tunjuk meluat sungguh-sungguh, jangan duduk sebelah Datuk Jalil. Kalau meluat, tunjuk sungguh-sungguh, jangan main semua program yang Datuk Jalil buat. Adakah tuan-tuan nak lagu ni macam Adlan kata tadi, jangan duduk berlakon? Jadi kadang-kadang dalam politik ni kena berlakon lah. Datuk Nasir suka ke tak suka kat saya, dia main juga program saya. Datuk Jalil suka ke tak suka kat saya jemput dia hadir ke program saya. Tuan-tuan kata ini berlakon je semua. Yang penting soal bukan lakonan ataupun apa yang dipaparkan oleh kami di atas pentas ini. Yang penting adalah gerak kerja yang kami buat untuk ahli-ahli UMNO Permatang Pauh. Kalau saya sebagai Ketua Pemuda tak buat kerja, tegur saya. Kalau Datuk Jalil sebagai Ketua Bahagian tak buat kerja, ditegur dia. Bukan soal lakonan. Kalau Datuk Nasir sebagai Timbalan Ketua Bahagian tak buat kerja, tegur Datuk Nasir. Soal kami tunjuk kebaikan, kami berpegang tangan, berpeluk dan sebagainya, ini adalah tuntutan yang perlu dibuat. Takkan kami sama-sama orang dalam UMNO nak berperang, nak bermata muka, nak bergaduh. Takkan kita nak jadi macam parti-parti lain juga. Hakikatnya, kalau saya tak bersetuju dengan Datuk Jalil, saya kata saya tak bersetuju. Pahit macam mana pun saya terpaksa tegur. Dan inilah sebenarnya perjuangan saya dalam pemuda selama ini. Ya, tuan-tuan kata saya berlakon, saya tak boleh terima cara Datuk Jalil. Ya betul. Tetapi takkan saya nak tunjuk kepada orang umum, saya tak boleh duduk sebelah Datuk Jalil. Cuma kerja saya buat. Kerja Datuk Jalil buat. Tuan-tuan tengok penuh buku laporan. Macam-macam program. Saya buat kerja saya, tuan-tuan. Dalam laporan ada semua, tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan tak boleh kata pemuda tak buat bahagi, tak buat apa kerja kerana tak suka pada Datuk Jalil. Tidak. Semua yang kami buat. Sampai ke kemarin, tuan-tuan. Tanya Saudara Azimah Imam ikut saya kemarin. Dia buat program bukan ada kaitan dengan UMNO. Program kawan-kawan sekolah tahun 86 sekolah menengah penanti yang kami ziarah. Pagi kemarin saja lebih daripada 5,000 saya belanjakan tunai untuk selesaikan masalah-masalah orang-orang yang tidak ada jawatan dalam UMNO, yang kita mungkin kadang-kadang terlepas pandang.
Ini yang pemuda bahagian buat selama ini. Kena tengok sesuatu perkara itu dari sudut yang positif. Kalau orang tu tak suka kepada kita, dia tengok dari segi negatif. Semua benda yang pemuda buat itu tak elok. Semua pemuda buat itu tak betul. Cikgu Zaidi tak bagi Datuk Jalil terusah dalam mesyuarat pemuda hari ini, tak betul. Ini bukan kali pertama saya tak bagi Datuk Jalil terusah. Datuk Jalil pun faham, saya duduk sebelah dia, saya beritahu dulu, minta izin dulu. Dia tahu okey, tak ada masalah. Tapi ada bawah tu sembah yang rendah. Oh tak betul, tak hormat, tak boleh Datuk Jalil terusah. Sedangkan keadaan masa itu tidak mengizinkan. Waktu tahun pertandingan dulu, saya tak bagi Datuk Jalil terusah juga. Tak jadi isu pun. Dan tahun lepas saya suruh Datuk Jalil datang, dalam ucapan semua dah ada. Bersorak pukul 2 petang, pukul 1.30 Datuk Jalil beritahu dia tak apa hadiah. Untuk itu saya kasih berarti. Ingat lagi tuan-tuan. Ini soal bukan soal lakonan. Ini adalah soal cara perjuangan, cara gerak kerja kita. Jadi kalau kata kami ini berlaku Datuk Nasir, berlaku Datuk Rahim, berlaku Datuk Jalil, berlaku ini tak betul tuan-tuan. Bukan soal lakonan. Soal lakonan itu tuan-tuan, kalau orang itu ada jawatan tetapi tidak membuat apa-apa pun dengan jawatan yang ada, itulah pelakon sebenarnya. Saudara jadi ketua pemuda cawangan, tak buat apa-apa pun di cawangan, saudaralah pelakonnya. Saudara jadi ketua cawangan, tak buat apa-apa, tuanlah pelakonnya. Jadi tuan-tuan, saya harap pengertian bahawa kami berlakon dan sebagainya itu tidak pernah timbul. InsyaAllah bahagian kita ni tuan-tuan masih baik. Ada bahagian yang lepas perasmian langsung kosong dewan. Bahagian Sungai Petani tak boleh mesyuarat agung tahun ini. Bahagian kita ni masih baik tuan-tuan. Ada juga ada 100 orang lebih hidup semula dewan ni. Masih okey ni sebenarnya. Tapi nak suruh kami tunjukkan tak suka itu, saya boleh ajak tuan-tuan kita boleh kosong dewan ni. Haji Rahim mengajak orang ni tak malam-malam. Tengok apa sudah kita tak balik sampai habis semua. Tapi kita terpaksa untuk demi UMNO perbatang tahun. Apa yang kami buat ini dah cukup baik hari ni katanya ni. Datuk Jalil buat ni, saya buat, Haji Rahim Datuk Nasir buat ni dah cukup baik dah. Tak tunjuk apa yang kami tak suka itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kala apa yang ditegur ini memang ada kebenarannya. Orang bercakap tadi soal JKT, saya minta ini perhatian yang sungguh daripada Datuk Jalil. Bahawa yang berhormat Datuk, isu JKT inilah satu isu yang cukup penting dalam kawasan kita ini. Dalam mana yang boleh kita tamatkan pergaduhan dalam kampung ini, kita berhentikan saja. Saya tengok satu contoh hari ini. Bila tadi Datuk Jalil sebut cawangan Permatang Ara, 6 orang, keluar 5. Datuk Jalil tengok-tengok, dia kata, cuk, tak ada. Semua ada. Sebelum rehat tadi, semua ada. Cuk, seorang tak ada, ketua cawangan. Bini dia ada, anak dia ada. Dia tak ada. Bila keluar, saya tanya anak dia yang tak main. Ada rumah. Pagi-pagi, dia rumah dengan rumah dia sama main. Saya pun, tak tahu, dia buat tak tahu apa tak mau main. Ketua cawangan. Sebab apa tak mau main? Sebab apa tak mau main, tuan-tuan? Sebab dulu jadi pengerusi JKT, hari ini, nama dah tak ada pengerusi JKT. Adakah dia merajuk? Saya tanya dengan semalam, penting sikit. Tak jadi. Betul kan? Tu merajuk kan, tak mau main mesyuarat hari ni. Tukar tak apa, dia kata cikgu. Pancuk kata dia kena tukar tak apa, ganti dengan saudara asli imam. Imam kawan saya dia. Ganti, dia tak ada masalah. Masalahnya dia kata, lagi seminggu nak keluar surat tauliah tu, dia tanya yang berhormat Datuk Jalil Datuk. Saya di kampung sini, orang kata tukar dengan ni dah. Confirm tu, saya yang tahu nama hang, mana ada orang ditukar oleh. Tukar, main-main surat tauliah itu, tengok nama orang lain. Hak tu mungkin hak yang dia buat asal dia terus tak main surat ni. Ini salah satu contoh. Satu Sadun tadi satu contoh hal lain tu saya tak mahu Datuk Jalil lebih arif tentang masalah kampung Tun Sadun ini. Datuk Jalil pun ada jawapan dia kata tak bagi dia jawab tentang Tun Sadun. Itu tentang DKT. Lagi satu tentang peruntukan untuk Majlis Pembangunan Pertanian MP3 ini tuan-tuan. MP3 ini lagi satu masalah. Masalah peruntukan yang dibagi ini tuan-tuan. Sama ada kita tahu ataupun tidak tahu, saya sangat-sangat tidak bersetuju. Bagi kepada satu JKT dapat peruntukan 100,000, bagi satu JKT 6,000, 7,000, 5,000. Ini cara yang tak betul. Apa yang kita boleh buat